Hari ni kita orang nak kupik buah empelanjau. Ni lah buah empelanjau. Nampak ni banyak ni. Buah empelanjau ni dia hanyut kan? Dia hanyut bila dia dah masak lah maksudnya ni. Dia tak masak ni. Apa? Pokok empelanjau ni dia tumbuh dekat tepi sungai. Jadi bila buah dia ni dah matang, dia jatuh lah. Jatuh dekat air. Lepas tu pungut lah, kutip. Buah empelanjau ni dia dalam dia macam buah apa? Buah sawit macam buah sawit. Dia ada sabut kan. Buah empelanjau ni dia ada sabut. Jadi untuk makan isi dia tu kita kena buka dulu. Belah dulu. Ini yang belum buka lah. Ni yang belum buka buah empelanjau ni. Ni dapat satu guni beras. Seguni beras banyak lah. Jadi buah empelanjau ni aku rasa dekat Semenanjung tak ada. Dekat Sarawak je ada buah empelanjau ni. Nampak ni? Macam mana dia punya buah apa? Empit. Nama lain dia pun kita panggil buah empit. Buah empit Ivan panggil. Dulu aku ingat buah ni macam yang apa? Tak tahu bentuk dia lah. Tapi ni lah pertama kali aku tengok ni buah empelanjau ni. Nak tahu macam mana isi dia, mula-mula sekali kena buat benda ni. Ni kita kena buat ni. Belah dua ya. Mula-mula belah dua dulu. Isi dalam dia je. Isi dalam dia tak. Isi dalam dia. Tu yang kita ambil Macam buah kuaci ya. Asal bakar kacang. Lemak-lemak perlu digoreng. Cara nak makan dia goreng. Goreng. Ada juga air rebus, goreng rangkai. Sedap dek. Ya bakar buah sawit, ya bisit sabut ya. Tengok tu. Dia ada sabut. Ni dia punya kelongsong dia tadi yang dah dibuang tadi. Perlu dibelah. Rasa kacang pistachios. Nampak ni? Ni yang dah dikopik tadi. Yang kita dah kopik tadi. Kita dah dapat dia punya isi dia. Ni tadi. Benda ni mahal. Benda ni mahal ni kalau jual dekat Tamuk. Seharinya aku melebar Tamuk Seri Berjaya sepinggai. Berapa ringgit? Secapai 10 RM5. RM5 Mimip je. Bukannya mayu secapatnya. Nanti aku secapatnya nak cukup aku sikut makan. Bergau tak tahu. Bergau yang saya jual bertamu. Jadi tok mesek tadi. Inilah isi dia bila dah dikupak tadi. Dah dikupik tadi. Rasa dia rasa kacang. Premium rasa dia. Rasa macam kacang pistachio bini aku cakap. Nanti dah masak ni, dah kopik ni, kita goreng. Lepas tu goreng tu campur garam sikit. Lepas tu kau makan lah. Makan sambil tengok TV. Sedap ni. Buah empelanjau. Bini aku cakap masa dia kecil-kecil dulu, dia mandi sungai. Bila dia orang mandi sungai, dia orang akan kumpul buah ni. Sebab buah ni bila dia jatuh dari pokok dia, dia akan melepau. Dia akan terapung dekat air. Lepas tu kumpul. Kumpul. Lepas tu ambil dia punya isi dia. Seorang suara. Jadi proses dia kena belah dulu. Tu dalam dia. Tok leka ya, yang kedai empat kita yang dimakan ni adalah biji dia. Biji dia belah dalam. Sedap tu. Untuk aku orang Semenanjung yang tak pernah makan buah ni rasa dia sedap. Biji dia ni.
digoreng. Anak-anak aku pun suka makan buah empelanjau ni. Banyak ni tadi. Yang kita orang pergi kebun semalam tu, kita orang dapat seguni beras. Abang ipar aku ambil. Dia ni yang ngumpul kemarin. Berpun ya kak? Berpun ni, apa pun ni? Tahu asal aku yang ngumpul berpun ya. Tahu kan hanyut lepas sungai tu. Sebab tu dapat banyak macam ni. Macam bini aku cakap dulu, dia kumpul dekat sungai sambil berenang-renang di muara tu. Dia orang kumpul buah ni, buah empelanjau. Nanti kita tengok macam mana dia lepas digoreng. Sedap. Buah empelanjau. Sebab tu dia mahal. Sebab nak proses dia pun susah juga benda ni. Kena kupik, kena belah dulu. Lepas tu dah belah tu, keluarkan isi dia. Nampak tak? Tu lah dia buah empelanjau. Jangan mat. Kalau sekali kita tengok dia macam buah sawit lah. Cuma buah sawit tu warna merah kan. Yang ni dia warna hitam-hitam, coklat-coklat macam ni lah. Kalau buah sawit pun warna merah, tapi sizing dia tu, lekar dia tu macam buah sawit lah. Nampak? Itu dia. Jadi kemarin kan kami ke kebun. Bukan kami lah. Abang ipar aku panjat dikit pun lansat. Tok ni lansat. Ada yang mayu sampai nyampau ke. Tahu pergi nama. Ini kita panggil buah dapai. Ini dapai. Buah kurang baik sendiri. Ini buah ni kurang baik sikit lah. Grade dia tak bagus sangat, jadi makan sendirilah. Kalau grade yang bagus tu ada yang jual. Ada yang makan juga. Ni lagi satu. Durian, buah durian. Besar mat tu. Besar mat. Udah belahnya, nanti nampaknya udah terbuka. Wah, makan durian. Kat Semenanjung makan durian, kat Sarawak makan durian. Nah, yang ini lagi satu buah rare. Buah rare. Kenapa aku cakap rare buah ni? Sebab buah mawang ni tak ada dekat Semenanjung. Tak tahulah kalau aku tak jumpa, tapi setakat ni tak adalah buah mawang ni. Buah mawang ni ada dekat sini yang aku pernah nampak. Dia spesies buah mangga juga, buah mawang. Spesies mangga tapi kulit tebal, isi warna kuning. Dan dia berurat, betul kan? Berurat isi dia. Nak kata macam kuinin pun tak juga, dia memang ada bau dia sendiri. Bau dia sendiri buah mawang ni. Yang ni kira kecil ni. Semalam aku jumpa ada orang rumah atas ambil besar kepala kita ni, besar. 2 kali ganda besar daripada ni. Ni buah mawang. Banyak buah mawang. Semua ni daripada kebun tua aku lah, dekat Ulu sana. Tak jauh pun. Banyak kan. Sekarang ni gotong royong nak dapatkan betul lah, nak ambil lekar dia, isi dia buah empelanjau tadi. Bukan senang. Rumit lah, complicated juga kerja dia. Sebab kau perlu kopik, kau perlu potong. Lepas tu kau perlu macam tu. Baru dapat. Dia ada juga yang tak ada isi kan, ada yang kosong kan. Sebab tu dia kena pilih. Orang kalau Iban panggil dia pecah-pecah dulu. Pecah-pecah tu maksudnya dia picit-picit dulu. Kalau macam nipis kosong tu maksudnya tak ada isi lah, tak ada dia punya lekar tu. Tak ada biji dia. Kalau yang dah dipecah-pecah lah, ada tebal-tebal sikit, tu baru ada dia punya inti tu, biji dia tu. Nanti ni kira kita orang punya snack petang garang lah. Snack goreng-goreng. Jadi inilah dia buah empelanjau tadi yang dah siap digoreng. Macam ni dah goreng, dah campur garam, boleh makan. Makan sambil tengok TV, sedap tu. Ni kacang pistachio versi Iban. Sedap. Buah empelanjau goreng. Kau ya.